Dengar sini betul-betul. Harga emas pecah rekod tertinggi lagi sekali, iaitu 656 satu gram. Ini betul-betul bukan cobaan. Hei sobat, nak tahu kenapa? Mari rapat. Ini bukan sebab biasa-biasa, tapi sebab Bank Pusat Amerika Syarikat sendiri sedang bergolak. Pelabur besar sedang panik. Pagi ni, harga emas sudah melepasi 4,600 per ounce. Seriously, ini tidak normal. Bila mana Bank Pusat bermasalah, ia menyebabkan ketegangan besar mengenai masa depan kadar faedah. Ketidaktentuan politik dan juga ekonomi, termasuklah daripada pentadbir Trump, telah menyebabkan pelabur berpusu-pusu masuk ke aset selamat, iaitu simpanan emas dan juga perak. Hari ini saya nak bantu 7 orang untuk membina aset selamat. Tak perlu nak tunggu modal 1,000 baru nak bermula. Dengan Public Gold, kita boleh bermula dengan aset serendah RM100 ataupun 1 gram pertama. Isi beg biru sekarang untuk saya bantu. Ingat, ini betul-betul bukan cobaan. Boleh follow.